Pok Mi. Kau nampak hantu, kau takut tak hantu? Dah, kenapa dia? Hantu. Mana kau takkan hantu dah? Hantu je pun. Sembang kemas tak takut hantu. Kelawi, aku harap lagi. Hantu dulu. Pocong tu. Aku kejar je. Aku kejar. Cabut dia punya kain tu. Bukan ada apa pun. Kemas kau Mi Tak takut hantu Mi Mau tak hebat Tu, di atas pokok tu. Pontianak ke jemalang dia tu. Plastik aku. Wi, Pok Mi sembang tahap mega wi. Pok Mi, jangan cakap besar sangat Pok Mi. Tempat kita ni pun boleh tahan. Kerah dia nya. Kena hati menyesal wak. Hantu. Wih, apa tu? Kenapa pula Pok Mi? Pelik gaya tu. Mi. Kenapa pula Mi? Tadi pun nak best. Kenapa ni? Sama kami. Aku cak. Weh. Apa kemas sangat ni? Kenapa dia macam mana? Cuba tengok Pok Mi wi. Macam kena rasuk je. Tu lah cakap besar lagi. Aduh, menyesal orang pula. Wah, kita tengok. Kena buat macam mana wi? Aduh. Jangan kacau aku. Kenapa mai? Dia silap menatang apa ni macam mai? Tak pas tengok ni. Entahlah wi. Kawan pun tak mahu tengok nak katakan motai. Bukan motai wi. Ini silap apa dah ni? Ini bukan silat, ini silap. Nak silat ke? Ini baru tu silatnya. Wi, ini pelik aja wi. Nak buat macam mana ni wi? Hantu zaman sekarang ni pandai pula dia melawak. Leman, ambil payah dia tak kena ni. Wi, kau nak buat apa dengan payah gerik ni wi? Kita kepek je ibu jari kaki dia melompat dia jari. Okay Leman, awak pergi kat belakang, bismillah 2 kali, awak tangkap dia, letak atas kursi tu. Andailah kawan nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Apa ni? Dulu tu mana-mana. Akan juga. Leman, awak pegang kuat-kuat je Leman, kata campur pula kawan. Awak ambil kaki dia. Apa tu? Kenapa kau masuk daripada kawan aku ni? Sebab mana? Dia kelakar katanya. Kelakar dengan Bowie. Ya. Hantu pun boleh pilih orang kelakar. Aku dah berapa orang dah masuk ke dalam badan. Kali ni aku jumpa. Tak mana pakai pelayan ni kat kaki aku. Kau kan kuat. Lagi pun zaman model. Guna kata gerik lah. Senang kerja aku. Dah. Kau keluar daripada kawan aku sekarang. Aku tak nak. Aku suka dia. Sebab dia kelakar. Oh, kau degil. Kau tunggu sekejap. Ada pun. Sebelum aku bakar kau dengan petrol, baik kau keluar. Okey. Kau jangan bazir. Petrol tengah mahal sekarang ni. Okey, aku keluar. Kenapa dengan kaki aku ni? Ada pelayar pula ni. Apa dengan aku ni? Tadi kau nampak apa, Pok Mi?
Oh, aku nak buat pocong masa tu. Aku nak pergi ambil besi dan pukul dia. Tapi tiba-tiba aku jadi tak sedar diri. Hah, dah kena rasuk pun dah cakap pasal lagi. Lantak awak lah. Malah tak layan awak. Aku buka Abi Tahu pula hantu tu minyak petrol harga mahal. Oh, hantu zaman moden.